MyNews Holdings Berhad mengumumkan pelantikan Amir Nashrin Johari sebagai pengarah bukan bebas dan bukan eksekutif berkuat kuasa 1 Mei 2026. Beliau berusia 32 tahun, merupakan anak kepada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Syarikat Pelaburan Keluarga, JAG Capital, muncul sebagai pemegang saham besar MyNews pada Disember tahun lalu selepas meningkatkan pegangannya kepada kira-kira 20.3% melalui pembelian luar pasaran, melibatkan 48.3 juta saham. Amir Nashrin turut menganggotai lembaga pengarah JAG Capital, CI Holdings dan Central Cables selain memiliki ijazah perakantan dan kewangan dari Oxford Brookes University, United Kingdom. MyNews memaklumkan telah mengenal pasti calon sesuai untuk dilantik sebagai pengarah bebas dan menjangka dapat menstruktur semula komposisi lembaga dalam tempoh tangguh 3 bulan yang dibenarkan di bawah penyenaraian Bursa Malaysia.